Hanata Rush, satu nama yang mungkin asing, tapi dalam dunia muzik underground Jepun, mereka pernah digelar band paling bahaya pernah wujud. Ditubuhkan sekitar tahun 1980-an oleh Yamasaki Ai di Osaka, Hanata Rush bukan band biasa. Mereka tak main lagu pop, tak buat persembahan sopan. Sebaliknya, konsert mereka penuh dengan aksi luar kawalan dan kadang-kadang nyaris bawa maut. Yamasaki Ai pernah bawa jentolak sebenar ke atas pentas dan langgar semua peralatan muzik depan penonton. Dia pernah guna canso, panjat tiang elektrik dan lempar bahan kimia, semua dilakukan secara live semasa orang ramai tengah tengok. Sebab tu, ada venue paksa penonton tanda tangan surat pelepasan. Kalau cedera atau mati semasa persembahan, penganjur takkan bertanggungjawab. Serius, tengok konsert Hanata Rush macam masuk medan perang. Tapi bagi Yamasaki Ai, semua tu adalah seni. Dia percaya noise atau bunyi bising bukan sekadar bising. Ia adalah ekspresi emosi yang kasar, ganas dan jujur. Cara dia lawan sistem dan sampaikan rasa marah dalam bentuk bunyi. Hanata Rush akhirnya berhenti aktif sekitar awal 90-an, tapi mereka tinggalkan satu legasi pelik yang seni tak semestinya cantik dan muzik tak semestinya selamat. Hanata Rush bukan sekadar band, mereka adalah satu amaran dan mereka takkan dilupakan.